Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel YouTube Miss Bara TV, Kisah Artis Malaysia. Semalam 13 September 2025 telah berlangsungnya Anugerah Industri Muzik ke-24 AIM24. Jadi hari ini Min nak kongsikan dengan korang senarai penuh pemenang AIM24. Tahniah diucapkan kepada kesemua pemenang. Kalau ada nama tertinggal atau info kurang tepat ataupun ada info tambahan yang korang nak share, boleh komen di bawah. Untuk kategori Anugerah Khas Sri Wirama AIM24, ianya dianugerahkan kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza atas pencapaian luar biasa beliau sebagai anak seni. Sementara itu, kategori lagu terbaik AIM24 dimenangi oleh lagu Jangan Mati Rasa Itu, nyanyian Aina Abdul. Menariknya, Aina Abdul bukan saja menang lagu terbaik, malah turut menyapu 3 kategori lain, iaitu Vokal Wanita Terbaik, Lagu Pop Terbaik untuk lagu yang sama, dan Rakaman Album Terbaik menerusi album Imaji Deluxe Version. Bagi kategori album terbaik AIM24, kemenangan berpihak kepada album Berlagu 2, nyanyian Dayan Nur Faiza yang diterbitkan oleh Aubrey Suito. Tidak kurang hebatnya, penyanyi dari Sabah, Renal Guntabit, berjaya memenangi 2 trofi iaitu Vokal Lelaki Terbaik dan Artis Baru Lelaki Terbaik menerusi lagu Lumanggat Oku Dika. Dalam kategori rock, lagu Saksama nyanyian Hakim and the Magistrate diumumkan sebagai lagu rock terbaik. Seterusnya, kategori kugiran terbaik pula dimenangi oleh kumpulan Mafis dengan lagu Teleportasi. Untuk kategori nasyid, trofi AIM24 jatuh kepada Faizal Tahir dan Mirwana dengan lagu Biar Satu Dunia Tahu. Lagu Cinta Setandam Pisang nyanyian Ida Ezrin dan Den Manjor dipilih sebagai lagu etnik terbaik AIM24. Manakala Faizal Tahir sekali lagi mengukir nama apabila lagu Bendera diangkat sebagai lagu perpaduan terbaik dan lagu Santai karyanya pula menang kategori lagu paling tinggi ditonton di TikTok. Kategori lagu tradisional terbaik AIM24 dimenangi oleh Hazra Dolah menerusi lagu Canda Citra Cinta. Untuk OST terbaik pula, kemenangan milik Amir Jahari dengan lagu Hasrat iaitu OST filem Imaginor. Kategori muzik video terbaik pula dimenangi oleh kumpulan KRU menerusi lagu Voodoo. Bagi kategori hip hop dan rap, kemenangan berpihak kepada Salam Muzik bersama Namawi dengan lagu Danok. Untuk kategori pop elektronik atau dance pula, nyanyian Mimi Fly berjaya membawa pulang trofi dengan lagu Angkat. Dayan Trisha juga tidak pulang tangan kosong apabila lagunya My Home Is In Your Arms diumumkan sebagai lagu Inggeris tempatan terbaik AIM24. Penyanyi Firdaus pula berjaya menawan hati juri apabila lagunya Divorce in Ghana dipilih sebagai lagu Cina tempatan terbaik. Kategori lagu India tempatan terbaik pula dimenangi oleh Shize dan Hashmita menerusi lagu Potong. Iklan kejap. Kalau guna periuk deep fry ni memang tak akan beli ayam goreng, nugget goreng kat luar dah. Memang senang dan ayam masak elok rangup je tanpa berminyak. Yang penting tak payah nak pakai sepit untuk balik-balik ayam. Goncang-goncang macam ni pun dah okey. Siapa nak periuk ni? Miss Bara ada tag. Okey, sambung. Untuk kategori kolaborasi artis tempatan bersama artis atau komposer luar negara, kemenangan berpihak kepada Ernie Zakri dan Ade Govinda menerusi lagu masing-masing. Lagu tersebut turut memenangi kategori lagu paling tinggi di stream. Bukan itu saja, Ernie Zakri juga berjaya menggondol anugerah rakaman lagu terbaik menerusi lagu Aura. Seterusnya, kategori lagu bahasa Melayu terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negara dimenangi oleh lagu Bertengkar Manis, nyanyian Rosa dan Barsena Bestandi. Untuk kategori vokal kumpulan terbaik pula, trofi AIM24 diserahkan kepada kumpulan Intim menerusi lagu Nasab Nabi. Faizal Tahir terus mencipta sejarah apabila berduet bersama Datuk M. Nasir dengan lagu Campak Bintang dan pasangan ini diumumkan sebagai pemenang kategori vokal, duo atau kolaborasi terbaik. Kategori kulit album atau single terbaik pula dimenangi oleh album Iman nyanyian Ismail Izani. Bagi kategori susunan muzik terbaik dalam lagu, kemenangan berpihak kepada Dayan Nur Faiza menerusi lagu Rindu Menyapa. Dan akhir sekali, kategori muzik video rasmi paling tinggi ditonton di YouTube dimenangi oleh Combi, anak kepada Apak Harry Khalifah menerusi lagu viral Sayang I Love You. Itulah dia senarai penuh pemenang AIM24. Sekali lagi tahniah diucapkan kepada kesemua artis yang berjaya membawa pulang trofi. Kalau suka video ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Miss Bara TV untuk update terkini tentang artis Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye.